Siapa yang selalu duduk lama, okey, orang yang baru lepas bersalin, sangat sakit di bahagian pinggul ni. Dia rasa berdenyut, dia tidak rasa selesa. Jadi boleh tekan di bahagian sini and then tekan. Okay. Selepas je kita dah urut di bahagian sini, kita perlu urut di bahagian hip joint. Mari, tunjuk di bahagian hip joint, di bahagian hip joint depan. Macam mana nak dapat bahagian hip joint ni? Dalam position yang mengiring and then cari tulang di tepi pinggul kita. Okey, cari tulang, dah jumpa tulang, haruslah duduk berbalik, jangan berhadapan. Berbalik dengan kita punya patient. Alright, carikan tulang and then kita tekan di atas sedikit tulang. Okey, tekan and then tolak ke bawah. Oh, masa ni dia boleh rasa sampai ke sini shot. Okey, sakit. Nampak? Tak perlu tekan kuat-kuat. Siapa yang selalu duduk lama, okey, orang yang baru lepas bersalin, sangat sakit di bahagian pinggul ni. Dia rasa berdenyut, dia tidak rasa selesa. Jadi boleh tekan di bahagian sini and then tekan. Alright, bila kita tekan, nampak pergerakan kaki. Alright, relax. Bila kita tekan, nampak? Dia boleh nampak otot di bahagian sini untuk dia punya rasa shock dia tu. Alright. Lepas tu kita dah tekan sini beberapa kali. 5, 8, 10 kali. Alright. Tekan secara perlahan-lahan dahulu. And then baru kita tekan kuat. Alright. Lepas tu lepas.